kami mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Hamzah dan Cikgu Syahid. Sekali terus dah. Saya mengucapkan selamat meneruskan perjuangan kepada rakan-rakan guru dan tahniah kerana tidak lama lagi kolej akan menjadi KPT, berada di bawah KPT, maka ramai-ramai akan buat master dan bakal lahir ramainya Profesor Madya. Tahniah semua, yang penting kita sihat. Amin. Sehat zahir, sehat batin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mengucapkan selamat meneruskan perjalanan dan perjuangan kepada semua guru-guru Kolej Tingkatan 6 Sultan Abdul Aziz Kuala Selangor. Begitu juga dengan saya akan meneruskan kehidupan ini. Kehidupan ialah perjuangan. warahmatullahi taala wabarakatuh.
dan selamat sejahtera. Pertama, saya merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak pentadbiran yang diketuai oleh Puan Mukharita bin Saharom, barisan kepimpinan, guru-guru atau pesyarah di kolej ini serta warga kolej yang telah banyak memberi sokongan, dorongan dan persahabatan yang terjalin sepanjang saya berada di kolej ini. Banyak kenangan manis dan juga pengalaman yang berharga yang tidak dapat saya lupakan sepanjang hidup saya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua warga kolej ini dan saya memohon kemaafan jika ada kesilapan secara langsung dan tidak langsung. Saya doakan kolej ini menjadi kolej yang terbaik, cemerlang di kalangan terbilang, dan doa saya kepada pelajar kolej ini agar dapat memasuki Menara Gading keseluruhannya. Dan saya juga berharap agar kolej ini terus mengingati saya semasa saya berseharusnya nanti. Sekian, wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih atas segalanya. Alhamdulillah, all praise to you. In every blessing, every day anew. Alhamdulillah, my heart will sing. Thank you, Allah, for everything. In the golden dawn, my heart awakes, thankful for the breath my spirit takes, soft light upon the silent ancient earth. Alhamdulillah for every moment of work. The skies embrace the song of gentle rain. Mercy descends and hope blooms again. Alhamdulillah, all praise to you. In every blessing, every day anew. Alhamdulillah, my heart will sing. Thank you, Allah, for everything. For This dunya is not my home. I know I'm only a traveler. This dunya is not my home. I know it's true. I'm only a traveler passing through. I've seen the crowded streets and the neon glow, but nothing here can make my spirit whole. The world says stay with the sweet disguise, but every promise breaks with time and tides. So I breathe and remember what I've always known. This place is temporary. I'm going home. I won't be fooled by the shine. I won't be chained by the day, 'cause everything fades in time, and I refuse to lose my way. This dunya's not my home. I know I'm only a traveler. Here I go, through the joy and the pain, through the sun and the snow. I'm only a traveler, this I know. If I rise, if I fall, I will still move on with faith in my heart till my journey's done. This dunya is not my home. I know I'm only a traveler. Here I go. I built my dreams like towers in the sand. One heavy wave and they slipped from my hands. I loved, I lost, I laughed, I cried, and learned how quickly moments say goodbye. Some people smiled and
away. Some friendships fade like the end of days. So I hold on to what won't disappear. A quiet prayer when the road is unclear. Let my steps be clean and right. Let my words be kind and true. When the darkness covers night, let your light pull me through. This dunya's not Kami my mengucapkan selamat bersara Ustazah Mayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan di atas kerjasama, bantuan, sokongan dan dorongan sepanjang saya berada di kolej ini, dan ianya menjadikan kenangan yang indah buat saya. Jadi buat kawan-kawan, teruskan perjuangan. Umpama pepatah dari syair Ibnu Syauqi mengatakan, yakadul muallim an yakuna rasula, di mana peranan seorang guru itu amatlah tinggi, di mana untuk mendidik pelajar dan membina generasi masa akan datang. InsyaAllah, walaupun hadapi dugaan, cabaran, sedih dalam kita melaksanakan tanggungjawab kita, namun ianya tidaklah sia-sia di sisi Allah, dan insya-Allah ada kenangan buat pelajar yang kita ajar. Akhir kata, sini saya ingin menyusun 10 jari di atas segala kesalahan, kekhilafan yang saya sedari ataupun tidak sepanjang saya berada di kolej ini. Saya doakan agar rakan-rakan semua akan diberikan kekuatan, kesabaran dalam mendidik generasi yang akan datang.